kalau apa dari segi apa yuran kelas tu okey tak? Belum. Okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab Ifah dah datang kan, Ya, kita lah betul. masalah dia. So kalau kita bagi kelas untuk Amar dan Nabil ni 10 bintang, buat masa ni berapa bintang yang sebab dia masih baru, dari segi penerangan tu kira okey lah, tapi boleh tambah, Boleh improve lah, boleh improve kan. Boleh improve. Sebab kalau 10 bintang je 8 okey. 8 boleh. 8 boleh. Lagi budak Nabil dan untuk Amar. So cerita dia sarankan tak kelas ni kepada sesiapa yang berada di luar sana lah kalau dia nak belajar tentang Sangat-sangat saham saya di bursa. sarankan. Sangat-sangat saya sarankan orang kat luar sana, kalau masih struggle nak cari stok, nak entry kat mana kan, nak cari stok yang betul-betul confident kan, nak hold ke apa kan, saya suggest gurulah dengan Equine. Senang kan? Senang. Jadi yuran pun tak mahal sebenarnya. Lagi bagus apa ni datang seminar 2 hari tu kan? Ya, betul. Macam saya ni memang nak pergi seminar sebab saya jauh kan, dari Johor Bahru kan. Saya sanggup tak apa, saya sanggup bayar lebih sikit tak apa, coaching. Personal coaching. Yalah. Lagipun Efai dah tak pergi outstation brother. So kena suruh budak 2 orang ni lah kan selesaikan hal coaching kan. So jangan risau, lepas ni yang penting boleh masuk dalam grup tu. Ya, betul. So kalau ada apa-apa hal nanti kita selesaikan dalam grup tu Okey, terima kasih. All the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.